Amin. Okay, let's start here. Alright, teacher Sana, please register. Okay, please go to registration counter. Dah, alright, dah. Okay, let's forward. Labbaik Allah. Come move forward. Kala syarika labbaik innal hamda. Walk slowly. La syarika labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika labbaik innal hamda wa ni'mata. Okay, FC Jarum Mas, please move forward. Alright, MC Jarum Mas. MC Jarum Mas ke? Mana pelikat? Jejaro. DJ MC Jejaro. Oh, Jejaro Jarum Mas sama. Okey. Okay, teacher, please put all the slippers over there. Apa? Teacher. Oh, teacher, jangan pegang slipper. Slipper letak sana. Slipper letak sana dekat tiang sana. Dia pegang nak buat apa? Alright. Children, hands forward. Hands forward. Hands down. Okay, let's recite doa for parents. 1, 2, start. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tumpang. Assalamualaikum. Saya dah share link tau. Habis dah. Satu lagi. Siapkan dengan tajam boleh ya? Baik, alright. Okey, teacher hari ni ada mana tengok kan? Video. Alright, okey kan yang body. Tengok abang tu. Tengok yang body.
Okay, Assalamualaikum. So, ni LCC Jangkang. Kita baru je masuk. Buka masuk. Buka stiker. MC 400 ada stiker juga. Kita bawa tu. Dari Tak bawa. Ha? Alhamdulillah, dah selamat sampai. Kasut kat sana, teacher. Kasut letak dekat tiang sana tu. Kami baru sampai di masjid. Kita baru nak start mabit kat sini. Sekarang saya bersama dengan Little Caliph Si Jangkang. Ini adalah anak-anak Little Caliph Si Jangkang. Little Caliph yang lain, diorang dah ke depan. Jomlah saya bawa. Selamat menunaikan haji. Thank you. Ini TPG ke? TPG diorang kat situ. Okey. Ni anak-anak LC Jenjarom. Sini LC Jenjarom. Diorang tengah kutip batu. Yang ini pun LC Jenjarom. Sini LCTPG. Ini LCTPG. Kita dah nak mula ke melontar jamrah. Untuk LCTPG dah nak masuk melontar jamrah. Kutip batu nak melontar, comel. Ya, comel sangat. Kano boleh tolong saya tak Kano? Tolong sharekan link dekat semua grup. Grup pula. Facebook. Tolong sharekan live ni dekat semua Facebook cawangan kita. Thank you Kano. Saya tak sempat nak share. Ni LCJ. Baru lepas kutip batu, kita nak pergi melontar. Apa? Sharekan live ni dekat semua Facebook. Cawangan Jenjarom, Si Jangkang dan juga Taman Bentara. LCTPG, TPG di sini. Comel budak-budak semua. Comel sangat. Jom kita tengok diorang melontar jamrah. Ini Jamratul Sughra. Mereka sedang melontar jamrah di sini. Di sini Jamratul Wusta. Dan sana Jamratul Aqabah. Assalamualaikum parents. Sekejap ya. Sebab kita kena bergerak laju dekat sini. So saya dah tak ni LCTPG. Mereka dah selesai buat melontar. Kita nak pergi kepada tawaf pula lepas ni. Assalamualaikum. LCS Si Jangkang tengah kutip batu. Sini Jenjarom. Apa?
Abang jangan leka-leka bang pada depan. Okey. LCS mereka sedang kutip batu untuk melontar jamrah. Ni LCS. So dekat sini memang riuh rendah, bising sama macam mana kita buat haji juga. Ni LCC Jangkang. Nanti diorang kena naik atas untuk apa? Tawaf. Tawaf kena naik atas. Sekejap ya. Sebabkan kita ada 4 cawangan, jadi saya tak dapat nak cover semua. So, saya akan update sekarang. LC Jenjarum sedang melontar jamrah. LCC Jangkang baru lepas kutip batu. Okey, untuk buat pelontaran jamrah yang pertama. Dan LC TPG dan juga Taman Bentara, mereka sudah naik ke atas untuk melakukan tawaf. Saya akan try follow mereka, okey? Ada banyak branch ke teacher? Bersama dengan Little Khalif Nurul Khalifah, kita ada 4 branch parents. Kita ada 4 branch yang kita bawa hari ni, tapi keseluruhan LC yang datang hari ni banyak. Semua cawangan Selangor akan datang ke sini hari ini. So ni LC TPG untuk naik ke atas bagi selain Nurul Khalifah. Ya, selain Nurul Khalifah pun ada juga. Semua bahagian Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, tak silap saya lah. Pernah Cica nak permintaan parents. Satulah saya tak terkejar dah sebenarnya sebab tahun ni diorang buat yang untuk apa? Tawaf naik atas. Bawah ni hanya untuk melontar jamrah. Sa'i pun dekat atas saya rasa. Okay? So mungkin saya tak dapat nak cover semua, tapi parents boleh tengok overall lah. Overall kita punya flow pada hari ini. Okay? So ni anak-anak LCTPG. Ni LCTPG, mereka sedang nak bergerak naik ke atas untuk melakukan tawaf dan juga sa'i dekat atas. Okey, sejam. Yang ada dekat bawah LC Jangkang dan juga Jenjarum. LC Taman Bentara pun dah terlepas ke atas dah. Diorang dah selesai. Dah selesai bahagian bawah. Abang jalan bang. Okay, let's go. Kita naik atas. Kita tengok apa yang ada di atas. Okay, TPG, STPG. Sini. Boy. Abang. Sama ke? Sini. Okey, beratur. Okey, line up. Okey, jom. Teacher Zati naik atas lah. I know. Bagi teacher Su. Thank you. Okey, maaflah berpusing-pusing sikit LC Jenjarum kat mana teacher ni? Ni LC Jenjarum. Diorang baru lepas habis melontar. Diorang nak naik atas untuk tawaf. So tak apa, Teacher Zati naik dulu. Kejap lagi kita jumpa diorang ke atas. Kejap. Saya kejap. Sabar. Jom.
Alright. So dekat atas ni LC Teluk Panlima Garang tengah buat tawaf. LC Taman Bentara dekat sana, diorang tengah buat sa'i. Okey, tahun ni dia punya Kaabah kecil. Tahun ni Kaabahnya kecil. Mungkin sebab kawasan kawasan yang menyebabkan tak boleh pakai Kaabah replika yang besar kan. So tahun ni punya comel je kat bahagian atas masjid. So ni LC TPG. Diorang dah selesai buat tawaf. So jom Teacher Zati bawa tengok anak-anak buat sa'i. Di belah sana tu sa'i. Tengok teacher. Sebaik Kaabahnya kecil ya. Laju sikit pusingannya. Tapi tak ada Hajar Aswad lah. Oh ya ke? Hajar muda dah angkat tangan. Alright. Hai, Assalamualaikum parents. Yang tadi tu LCTPG. So sekarang LC Jenjarom. Mereka nak buat tawaf. Mereka lepaskan pengurusan LC melepaskan tadika by tadika. Jadi kita tak dapat nak combine keempat-empat tadika untuk sesi live. So dia buat satu rukun, satu tadika. Satu rukun, satu tadika. So Teacher Zati tak dapat nak cover semua. Jadi kita akan buat berturutan lah. Tadi SC TPG dah pun selesai buat tawaf. So sekarang giliran LC Jenjarom dan juga LCC Jangkang. Tahun ni agak laju Tahun ni dia punya pergerakan agak laju. Terima kasih cikgu-cikgu membimbing dan ajar cucu saya. Alhamdulillah. Terima kasih sama-sama. Ini dah memang kewajipan kami sebagai guru. Okey. Ikut turn. Ya, betul, kena ikut turn. Okey, so disebabkan kita dua LC Jenjarom dengan Sejangkang, kita dalam operator yang sama, jadi mereka bagi kita combine dua LC untuk buat tawaf. So dua LC tadi Taman Bentara dan TPG diorang dah selesai buat tawaf. So sekarang Jenjarom dan Si Jangkang akan bergerak untuk buat tawaf. Nak ikut tak? Parents nak ikut buat tawaf sekali tak? Jom Teacher Zati bawa kita buat tawaf sama-sama. Parents dekat rumah pun boleh baca talbiah. Nak ikut tawaf, jom. Walhamdulillah. Ini orang panggil apa? Walhamdulillah. Masya Allah, comel anak-anak soleha. Amin. Ini SCJ ya? Ya betul, ni SCJ. Walaupun tak ada Hajarul Aswadnya di situ. Hajarul Aswadnya terlupa pasang. Okey, tapi kita tetaplah bismillah, ya Allahu Akbar. Okey, SCJ done. Sekarang Si Jangkang.
tak ada, gitulah. Dia tak sempat pasang tu saya rasa. Ataupun batu Hajarul Aswad tu berat sangat. Sebab tahun ni Kaabah dia bukan Kaabah yang macam kita buat simulasi haji tahun-tahun sebelum ni. Dulu kan besar kan Kaabah dia kan. Sebabkan tahun ni mungkin kekangan tempat, space yang kurang besar. Jadi dia hanya pakai replika yang kecil je lah. Okay? Alright, so jom kita move ke bahagian sa'i. Jom saya bawa parents semua untuk pergi tengok anak-anak buat sa'i. Sa'i adalah berlari-lari anak daripada Safa ke Marwah. Tak ramai lagi kat sana. Maaf pun tak ramai lagi. Mungkin kita antara yang awal sampai. Tapi tahun ni laju tau. Terkejar-kejar. Tahun ni punya Little Hajj memang agak laju. Memang laju. So dia memang ikut momentum orang pergi haji. Okay, jom kita lari. Branch Nurul Khalifah saja ke teacher? Tak, campur. Banyak LC lain. Tadi dekat belakang kita ada LC daripada Kajang. Ada LC daripada Puchong. Okay. So mereka tengah buat sa'i. Okay, kalau ikutkan sa'i, itulah cukup pusingan tak tu laju-laju. Itulah pasal. Okey, nak diikutkan sebenarnya kalau kita buat haji ataupun umrah, sa'i daripada Safa ke Marwah, dia punya patah pergi balik lebih kurang dalam 5 ke 7 kilometer, betul tak? 5 ke 7 kilometer. Tapi yang ini 500 meter pun tak sampai lah sebenarnya. Okey, sebab kita hanya simulasi sahaja. Setidak-tidaknya anak-anak akan gain experience, diorang akan happy, diorang tahu what is the real situation yang diorang kena buat. Tertib. Yang diorang kena ikut semasa melaksanakan rukun-rukun haji. Baik awal lah anak-anak ni. Balik awal lah anak-anak ni. Nanti saya jangkakan mereka akan balik awal sebab diorang dah selesai sa'i dah. Lepas tu tahallul, lepas tu dah siap. Baru 9.25. Tadi LC TB dengan LC TPG, diorang dah selesai dah. Haji balik hari puan. Ya betul, haji balik hari. Okay, now turn LCS pula untuk buat pusingan sa'i. Risau pula terbuka ihram tu. Itulah tadi memang ada yang dah terbuka dah dekat dalam bas. Bagus juga ya, tak berapa sesat kat situ. Alhamdulillah. Mungkin sebab kita antara LC yang awal kot. Sebab tadi dekat bahagian parking pun bas belum banyak lagi. Assalamualaikum. So ni anak-anak LCC Jangkang, mereka tengah buat rukun sa'i. Sa'i adalah berlari-lari anak atau berjalan daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Real haji balik hari. Ya betul. Tak zikir pun, tak dengar zikir pun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Seronok anak-anak berlari berkejaran. Itulah. Ini dah bukan sa'i dah, ni dah marathon dah nama dia. Dia dah main 4x4. 4x4 kali 100 meter kat sini. Okay, the last person dan sa'i. Alhamdulillah. So let's go. Kita nak buat tahallul pula. Jom. Buat lari-lari budak-budak mesti suka. Itulah. Teacher yang letih mengejarnya ni. Okay, so kita akan turun ke bawah untuk buat tahallul di bawah. Nampak tu? Ada yang dah tercabut dah ihram. Dah tak jadi lari-lari anak. Dah betul-betul lari tu. Itulah tu.
Diorang main marathon dekat sini. So dekat bahagian atas ni ada 2 rukun yang kita cover, iaitu tawaf sebanyak 7 pusingan dan juga sa'i berlari-lari anak daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Okey, sebenarnya panjang Bukit Safa dan Bukit Marwah antara 5 ke 7 km tak silap saya. Lebih kurang lah. Kita ulang-alik tu kan 5 km sebenarnya. Okey, tapi dekat sini kita buat dalam around 100 meter je sebenarnya ni. 100 meter pun tak sampai kot. Okey. Diorang patah balik 7 kali sebab tu selesai cepat. Okey, so sekarang kita on the way nak turun untuk buat rukun yang terakhir, iaitu tahallul. Tahun ni kita naik turun. Okey. Mungkin disebabkan kekangan space, kita tak dapat nak buat semua rukun dekat bawah. Jadi 2 rukun di bawah naik atas. So sekarang anak-anak nak turun untuk buat rukun yang terakhir, iaitu risau tercabut semua kain. Tadi memang dah ada tercabut dah. Mama papa dalam bas tadi. Lepas tu dia tak pakai seluar pula. Allah, pakai boxer je. Tercabut iramnya. Mungkin parents tu tak perasan kan yang kita minta anak-anak pakai seluar. So dia pakai boxer. Siapa dia pakai boxer? Kalau dia pakai spender. Okey. Memang dah tercabut habis dah tadi dalam bas, tapi teacher dah betulkan dah. Ihramnya. Nampak tu dah melirik-lirik dah ihramnya. Okey. Kita dah sampai di bawah. Hai. Alright. Mereka telefon sebab tu pakaikan velcro dekat kain ihram tu, risau tercabut. Betul-betul. Ada yang pakai pin, ada yang letak velcro. Okey. Alright. So kita ada HQ punya team. Ada sedikit briefing sebelum kita nak pergi ke tempat tahallul dekat belah sana. Nanti anak-anak akan duduk dekat area situ. Kita akan bertahallul. Kita akan potong rambut anak-anak sedikit. Dia akan masukkan dekat dalam plastik. Plastik tahallul. Saya bawa pergi dekat LCTPG. Saya tak nampak LCTB. LCTB laju betul. Oh tu LCTB sana. So ni LCTPG. Okey, nampak tak diorang tengah tahallul. Nanti balik rumah, parents-parents tanyalah, mana rambutnya? Mana rambut tahallul tadi? Mama nak tengok. Macam tu. Diorang akan masukkan. Abang tunjuk teacher bang, rambutnya bang. Tunjuk. Tunjuk teacher. Tu dalam plastik tu. Nanti parents minta tunjuk okey, nanti dia letak dalam plastik tu. Okey. Kita potong sikit je, tak potong banyak pun. Marah mami hilang rambut. Itulah, marah mamanya nanti. So ni LCTB. Selamat tak botak habis rambut Aiman. Tak sampai botak. Kalau botak nanti panjang queue-nya nak kena cukur pula. So ni anak-anak daripada LC Taman Bentara. Akhirnya saya berjaya kejar mereka. Laju betul ya. Okey. Laju. Confirm 7 hari 7 malam. Duduk tunjuk rambut sahaja tu lah. Elok masing-masing duduk. Dia teacher potong rambut. Diorang excited sebenarnya. Diorang sangat excited. Sebab masa dekat Tadika. Sekejap mengetahui untuk LH052 datang ke counter dismissal. Terima kasih.
Okey, masa dekat Tadika, kita buat tahallul ni kita tak potong rambut pun. Kita main acah-acah je. So dekat sini 052 kita datang ke kaunter dismissal. Terima kasih. Bila dekat sini baru kita nak potong rambut betul-betul. Jadi diorang sangat excited lah. Kan? Sebelum ni kita cakap je. Bukan maksud saya tu potong rambut tak botak kan. Kalau tak. Oh ya ke? Oh hari tu dia nak potong rambut. Nasib tak botak kan. Okey faham. Tak apalah. Hari ni dia seronok lah boleh potong rambut dia sikit. Anak risau dia terkucil tak nas jauh. Tak ada. Setakat sekarang tak ada. Okey. Tapi lepas settle bahagian tahallul, kita dah nak pun dismissal. Okey, lepas tu kita akan, sebelum nak makan nanti kita akan ni lah. Kita akan tanya anak-anak siapa nak pergi toilet. Memang saya sangat kecil hari-hari tanya bila nak pergi haji. Dah habis lajunya tahun ni. Ya, laju sangat. Settle dah. Dalam masa tak sampai 30 minit. Selesai. Kita sampai tadi lebih kurang pukul 9 kan. 8.58 kot tadi kita sampai. Itulah sibuk pakai. Sibuk nak pakai pampers. Yang telah selesai simulasi haji. Tengok tu. Kaunter air zam-zam. Tapi saya air kowe je. Kita tengok. Dia bawa betul-betul ya tong air zam-zam tu kat sini. Ini betul-betul tong air zam-zam ni. Air zam-zam betul ke? Tak bukan. Tong je. Dia punya tong je. Memang yang daripada Mekah Madinah punya lah. Nampak tu, tahun ni ada kaunter air zam-zam tau. Air zam-zam corner. Betul awal-awal cakap tak pakai pampers. Semua mengetahui Puaslah. simulasi haji. Wah, air zam-zam betul ke tak? Bukan. Abang nak apa yang? Air? Bukan air zam-zam. Saya ulang. Untuk mengetahui yang telah selesai. Dia kira semua dah komplit gaji. Dah siap dah, tahun ni laju. Laju betul. So, saya pun nak air juga. Bismillah. Oh, sejuk. Airnya sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sedapnya air zam-zam. Air zoom. Haji Express. Memang Haji Express sangat tahun ni. Alhamdulillah, sedap airnya. Alah, rindu air zam-zam dekat Mekah Madinah. Kan. Dia punya rasa air tu macam ada payau-payau sikit. Macam sama lah rasa air zam-zam. Minum dulu teacher. Kesian teacher bekerja sana sini. Itulah. Tapi tahun ni laju. Sumpah laju gila. Sekejap je, setengah jam dah settle. Siap dah. Kita tengah tahallul je sekarang. Siap dah. Okey. Laju. Tim marketing saya pun penat kerja. Kita orang ni, tim marketing saya, dia kena ambil momen tau. Momen-momen anak-anak ni buat haji. Tapi laju. Laju gila tahun ni. Tak sempat nak capture the real moment tu. So mana yang ada je lah ya parents je. Alhamdulillah dah selesai. Ya betul, Alhamdulillah selesai dah. Yang depan saya ni sekarang LC Jenjarum. Ini LC Jenjarum. Nampak tu dia tulis tahallul tu. Tahallul. Ada budak lelaki terlepas kain ihram. Ramai dah terbuka kain ihramnya. Tadi dalam bas lagi. Habis lucut semua. Nasib baik dia pakai boxer. Balik nanti boleh panggil Hajah Nur Kaisara Raisa. Ya betul. Betul parents. Balik nanti panggil mereka haji. Panggil mereka hajah. Baru dia rasa seronok. Boleh tengok SJ sekejap tak teacher? Boleh. SJ di sini.
Ni anak-anak LCJ. Hai. Bye-bye. Ni anak-anak Little Khalif Jenjarom. Okey. Yang sebelah ni Little Khalif Teluk Panglima Garang. Mereka masih lagi bertahalul. Pak teacher sibuk. Ni bukan TPG lah. Ni LCS lah. Salah. Ini si Jangkang. Sorry. Ni si Jangkang. Okey, teacher tengah sibuk memotong rambut anak-anak. Haji Firas Habri dari Jenjarom. Ya, nanti balik panggil mereka Haji dan Hajah ya. Walaupun Haji balik hari. Okey, ni LC si Jangkang. LCTPG sebelah belakang. Okey, ni LCTPG. Lepas tu sampai nak makan, silakan hanya untuk pastikan kebersihan kawasan. Okey, ni LCTPG. Dan last one. LC Taman Bentara. Hai. Best. Minum air zam-zam. Kalau dah habis, bagi tahu. Nanti penjaga untuk zam-zam akan isi air. Terima kasih. So yang ni semua adalah daripada LC cawangan lain lah. Kalau nak tanya berapa cawangan, saya tak berapa pasti berapa puluh cawangan tadi kah. Kita dah naik bas dah. Okey, perhatian untuk para mutawif. Kemungkinan bas ada dekat luar pagar masjid. So boleh tolong call driver bas, cakap kalau nak dah ready nak pick up, masuk ke tempat bas boleh masuk ke pick up area ataupun ke drop off area tempat di mana anak-anak diturunkan tadi. Ya, saya takut driver bas confused, dia tunggu dekat luar. Tapi sebenarnya dia kena masuk dalam sampai dekat drop off point atau the same pick up point yang tadi. Kita maklumkan kepada driver bas masing-masing ya. So kita dah dapat panggilan daripada kita punya stewards. Stewardess pramugari yang menjaga kita pada hari ini. Tengok Hajah paling depan CCTV tu teacher. Ini ke? Pandang sini sayang. Kakak, bye-bye. Itu kenapa? Hai. Dia ambil diorang minum air zam-zam tu. Tu Hajah Kasih. Oh, ni ke Hajah Kasih. Siapa Kasih yang angkat tangan? Oh, ini. Dia minum air zam-zam. Okey, LCTPG dah pun nak berangkat kerana nampak juga Syafira ada. Alhamdulillah. Kerana kita punya flight telah pun tiba. Kita dah nak pun berangkat pulang. Laju 9:41. Nak balik sekolah dah. Kita adalah antara tadika yang awal lah sebenarnya, di mana Haji Nur Aiman Zahrin. Saya pun tak pasti parents sebab saya ambil secara random saja sekarang. LCTPG bas diorang dah sampai, so LCTPG akan naik bas. Kita dah nak bergerak balik dah sebenarnya.
Sekolah mana? Sekejap. Sekolah mana yang dah balik tu? STPG. Haji Akif tadi sempat screenshot. Baik, nanti nak tunjuk dia. Alhamdulillah. Saya ambil random je tau parents tau. Saya tak tahu anak-anak parents yang mana satu. Tapi saya akan cuba ambil untuk secara keseluruhan. Okay. So yang dah nak bergerak balik ni LC Teluk Panglima Garang. LC Teluk Panglima Garang mereka dah nak bergerak balik dah. Bas mereka dah pun menanti. Bukan bas, kapal terbang. Diorang punya pramugari dah panggil untuk boarding lah. LCJ dah sampai ke? LCJ sini. Belum. LCJ dah siap dah. Dengar. Pesawat LH163 sekarang sedia untuk berlepas melalui drop off area, pick up area. Terima kasih. Dengar tu. Ting tong. LH163 is now ready for boarding through the dismissal area. Thank you. Ini Jenjarom. Sini Jenjarom. Diorang pun dah tengah get ready untuk balik. Okey, sama-sama. Macam dekat airport, betul kan? Baguslah panggilan pesawat tu lah. Lepas tu ada dua bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Sama macam kat airport. Kena kenduri doa selamat. Dah sampai haji dah hajah. Betul. So LC Jenjarom pun dah nak bergerak balik. Sebab bas diorang dah sampai. Budak girl dekat LCJ. Tu, sekejap. Nuha. Hai, bye-bye. Nak balik dah. Okay. So, LCJ sampai sini. Okay, LCJ pun dah nak berlepas pulang ke dah nak berangkat pulang. Okay. So alhamdulillah anak-anak selesai suka sangat balik macam-macam mesti anak-anak masih berceria tahun-tahun lepas dah kepenatan. Betul. Dengar pengumuman. LH161 sekarang sedia untuk berlepas melalui drop off area. Terima kasih. Sama. Airline LH161 is now ready for boarding through the dismissal area. Thank you. Okay. So, apa tadi saya nak cakap? Saya nak cakap alhamdulillah dah selesai dah anak-anak kita melakukan haji, simulasi haji. Jadi balik nanti parents dengan anak-anak banyakkan tanya, recap balik rukun-rukun yang mereka buat dekat sini. Okey, tanya balik niat macam mana, wukuf macam mana, melontar jamrah macam mana. So tanya supaya kita dapat tengok anak-anak ni betul-betul dapat ke tak dapat apa yang mereka buat pada hari ini. Okey. So disebabkan kita pun dah nak bergerak balik, Teacher Zati pun nak bantu teacher-teacher untuk menguruskan anak-anak naik bas. Jadi Teacher Zati akan end live sampai sini. InsyaAllah nanti kita akan update video dan gambar-gambar ya. Alright, so thank you so much kepada yang dah tengok live kita pada hari ini. Memang sangat laju tahun ni, memang laju sangat-sangat. So kita jumpa dekat sekolah nanti insyaAllah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, bye-bye. Bye-bye. Okay semua, Assalamualaikum, bye.